Sebelum hospital wujud, orang Melayu sudah lama mengetahui cara menyembuhkan penyakit melalui alam. Dukun Melayu bukan sekadar bomoh, tetapi tabib, ahli botani dan pemerhati alam yang memahami fungsi setiap akar, daun dan dus hasil pengalaman ratusan tahun. Apabila Barat datang ke tanah Melayu, mereka mula hairan melihat masyarakat tempatan lebih kebal terhadap penyakit tropika. Lalu ilmu ini direkod dan dikaji. Hari ini, herba seperti tongkat Ali, kacip Fatimah dan pegaga terbukti secara saintifik dan digunakan di makmal moden. Namun tidak semua ilmu dapat dijelaskan oleh sains Barat kerana orang Melayu memahami penyembuhan sebagai keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Malangnya, banyak ilmu ini hilang kerana tidak sempat diwariskan. Ilmu dukun Melayu bukan mitos tetapi warisan, dan persoalannya, adakah kita masih menghargainya?